Saya boy. Jadi aku nak cerita pasal penyemangat. Ya guys, penyemangat. Penyemangat ni macam awek, kau tahu kan. Awek cantik tengok kau. Oi, tu namanya penyemangat. Contoh Kau lari kan, lepas tu awek tu tengok, uish, aku kena buat tu baik ni. Awek tu tengok aku, tak nak. Oh shit. Jadi itulah perasaan yang paling gembira bila awek cantik tengok kau dengan penuh bersemangat. Itulah satu-satunya pengalaman paling hebat bagi lelaki lah. Kalau perempuan cantik tengok dia. Jadi yang rasa diri tu cantik, korang tengok je lah. Lelaki mana-mana nanti dia akan bersemangat, dia akan jadi pro. Jadi dia akan buat apa aku cakap ni. Okay, sebenarnya aku nak cakap Sampur raya ni aku buat masa umur aku 12 tahun. Sekarang umur aku dah 35 tahun. Weh, saja lawak. Umur aku 16 tahun sekarang. Okay, ini dia sampur raya yang aku buat masa umur aku 12 tahun. Aku simpan lagi. Jadi kau tengok, inilah cara orang ni melukis. Benda aku buat ni. Okay, jadi kenapa aku nak tunjuk ni kat korang? Sebab aku pun tak tahu kenapa aku nak tunjuk kat korang. Jadi aku tunjuk lah. Sampur raya yang aku buat masa umur aku 12 tahun. Sekarang umur aku dah 60 tahun. Kau tengok, ini baju dia warna apa jap. Baju dia warna merah. Seluar. Wey, seluar pun warna merah lah. Apa? Rambut dia warna kelabu. Rambut anak dia warna hitam. Ni rambut ni baju yang perempuan punya, baju warna biru. Anak perempuan tu baju warna merah. Jadi dia tak matching, kau tahu. Macam dia orang ni dah bercerai, kau tahu. Macam mana macam dia ikut ayah dia, tapi dia tak sanggup tinggal dengan mak dia. Jadi dia kena matching kan bapak dengan abang dia. Kau tengok, 3 orang baju warna merah, seorang baju warna biru. Jadi diorang ni dah bercerai, kau tahu, dalam kisah ni lah. Okay, jadi itu saja yang aku nak cerita. Peace out. Jumpa bila-bila je.